Selamat pagi, selamat datang ke Stadium Bandaraya untuk kita menyaksikan saingan Liga Super Malaysia 2024-2025, pertemuan di antara Penang berdepan dengan Kuala Lumpur City. Semakin menuju ke penghujung aksi Liga Super bagi musim ini, yang mana menyaksikan Penang dan Sang Harimau Kumbang di mana menyaksikan untuk pertempuran malam ini untuk pasukan pelawat yang dibimbing oleh Miroslav Kuljanek. Formasi yang pertama dimulakan. Pertemuan di antara Penang dan juga Kuala Lumpur City. Lawanan yang ke-24 yang akan Brandon dikepung oleh dua pemain. Tidak dapat ditapan, tetapi masih lagi ada peluang. Nadi penting, utamanya untuk KLCT. Sama ada apabila beliau diturunkan sebagai Adib. Oh, dikasih di situ oleh Patrick Rakyat. Kad kuning yang dilayangkan. Satu antara lereng kelab kabut yang berlaku dan akhirnya kesempatan itu digunakan oleh Alif Ikmarizal. Apabila situasi kelab kabut yang berlaku di dalam kawasan penalti Kuala Lumpur City, Penang tadi satu hantaran Adib Raup. Ada salah faham di antara Patrick Reichelt dan juga Giancarlo Gallifuco. Hantaran yang dilakukan oleh Adib itu terus saja tiba kepada Alif Ikmarizal. Sentuhan pertama disusuli dengan tindakan penyudah oleh anak nama Miroslav Kuljanek. Adib Rahmat Makasov, dia mencuba dari luar kawasan penalti. Idea yang baik. Begitu juga dengan Terengganu. Rahmat Makasov datang untuk mengalihkan dan mencari antara Poro Joseph baik, tetapi Patrick Reichelt agak mengecewakan untuk tindakan itu. Adrijan dan juga Patrick malangnya, dan juga Patrick Reichelt. Satu lagi peluang kali ini untuk Reichelt. Beberapa kali dia melepasi perangkap offside. Hantaran-hantaran jauh terus mendapatkan Patrick Reichelt dan dia berjaya tamat aksi di formasi yang pertama. Tuan rumah Penang lega untuk mereka memiliki kelebihan menerusi jaringan. Untuk 45 minit yang pertama berakhir dengan Penang 1, Kuala Lumpur City 0. Marizal. 5 kad kuning dari Nafis Abdul Wahab di babak yang pertama tadi. Formasi yang kedua dimulakan oleh KLCT. Antara Rahmat dan juga Kamal. Rahmat memenanginya. Permainan diteruskan oleh pengadil. Percubaan dan Dylan Windsor Halls. Tidak offside kedudukannya.
awal yang dapat dihalang. Tindakan susulan yang dilakukan oleh Dylan Wenzel-Hals pula. Dylan Wenzel-Hals nanti rakan-rakan naik ke atas. Neto, antaran side netting dari Neto. Kembali kepada Kamal Azizi. Antaran mencari Zafri. Tandukan yang dilakukan di situ. Segi Zahad melakukan kuisan apabila dia diberikan tentangan oleh Jovan Motika. Mengalami usahanya untuk menyelamatkan pintu gol. Neto di sini. Wenzel-Hals mencari ruang dan peluang di situ dengan satu percubaan yang agak tersasar. Gerak yang dilakukan oleh Neto untuk Wenzel. Wenzel kepada Nick Akif. Tetapi malangnya dia gagal mendapatkan. Tadukan Giancarlo tinggi. Untuk menyambut antaran daripada Paulo Josue. Tapi dia gagal. Untuk Declan. Terlalu ke dalam daripada Declan. Namun Sheikh Izhan memilih melakukan tumbukan. Satu-satunya percubaan yang betul-betul mencemaskan Penang di separuh masa yang kedua ini. Wenzel, ruang diberikan dengan rebatan terus. Wenzel-Hals kemampuan dengan percubaannya. Sof berdepan dengan Andrei Jarodovic. Rahmat ke tengah. Sepakan terus daripada Arif Iqbarizal. Rahmat Makasov dan kini Neto. Diselamatkan oleh Azri Ghani. Bolehkan Penang untuk menggandakan kelebihan mereka. Satu rembatan kencang yang dilepaskan oleh Neto dengan ledakan kaki kirinya. Kamal Azizi, Hakimi Azim melepasi dua pemain. Antara dari Ryan Lambert, peluang dan tadukan Jovan Motika. Dua ini itu adalah tindakan yang agak mengecewakan. Dan berakhir untuk Penang meraihkan aksi terakhir mereka di laman sendiri untuk musim ini dengan nota kemenangan. Kemenangan yang ke-6 dicatatkan dalam saingan Liga Super untuk musim ini. Jaringan